Gunakan tenaga elektrik secara berhemah. Tutup switch bila tidak digunakan. Tetapkan suhu penyaman udara antara 24 hingga 26 darjah Celsius. Bersihkan atau servis peralatan elektrik secara berkala. Gunakan lampu LED. Dan pastikan anda menggunakan barangan elektrik berlabel 5 bintang yang cekap tenaga. Kembali lagi dalam Borak Sini. Tadi kita dah tengok VT tadi, basically dia bagi tips-tips macam mana nak jimatkan tenaga lah. Betul. Tapi dia tak menyeluruh. Jadinya kita jemput tetamu khas daripada Suruhanjaya Tenaga, khas untuk anda, untuk berkongsi dengan kita macam mana kita nak menggunakan tenaga secara berhemah dalam musim perayaan ni. Mempersilakan tetamu kita hari ini Encik Nur Azrin Rupadi, Ketua Seksyen Kawal Selia Kecekapan dan Konservasi Tenaga Suruhanjaya Tenaga. Apa khabar Encik Azrin? Alhamdulillah sihat. Dan seterusnya kita ada Encik Rizauddin Ismail, Penolong Pengarah Kanan, Seksyen Kawal Selia Kecekapan dan Konservasi Tenaga daripada Suruhanjaya Tenaga. Sebelum tu lah nak tanya Encik Azrin dan juga Encik Rizauddin, raya balik mana? Saya akan balik Johor, insya-Allah. Balik Johor. Encik Rizauddin balik mana? Balik Kelantan. Balik Kelantan. Antara yang 2 juta tadi, inilah dia. Bila plan nak balik tu? Esok atau lusa? Tak Esok tahu atau lagi. lusa lah, tak tahu lagi. Okey, dia plan dulu. Okey, kita berbalik kepada topik kita lah. Okey, setiap kali musim perayaan macam raya ni kita tahulah rumah daripada 2 orang jadi 20 orang. Kan, bilik yang tak pernah buka aircon jadi buka aircon. Lepas tu peralatan macam memasak, so very heavy use. So saya nak tanyalah kepada Encik Azrin kan, macam mana sebenarnya penggunaan elektrik dalam Malaysia ni memberi impak kepada sistem tenaga negara, dan macam mana juga usaha seperti kecekapan tenaga membantu kita untuk kurangkan kesan tersebut. Baik, terima kasih Nazif. Okey, kalau kita bercakap berkenaan dengan musim raya ni, ya betul, bersempena dengan musim perayaan Hari Raya Aidilfitri yang bakal tiba ni, memang kami pasti ramai yang akan pulang ke kampung. Dan of course kita akan nampak membuat persiapan untuk raya. Jadi kita banyak gunakan peralatan-peralatan elektrik, nak bakar kuih. Okay. Dan juga kita memasak guna gas. So kita memang jangkakan penggunaan elektrik dan tenaga ni akan meningkat semasa musim perayaan ni. Kita mungkin nampak kalau kita buat kecekapan tenaga secara individu ni nampak macam sikit, kecil. Betul. Tapi bayangkan Nazrin Mohsin, kita bayangkan di Malaysia ni akaun domestik yang di bawah TMB ada lebih kurang 8 hingga 9 juta. Kalau secara individu mungkin nampak kecil, tapi kalau kita buat secara yang kecil ni akan menyumbang kepada yang lagi besar. Betul. Kalau satu akaun jimat 1 watt, betul. 9 dah 9 juta watt. Banyak dah tu. Jadi walaupun nampak kecil secara individu tapi secara keseluruhan impak dia memang besar. Dan aktiviti kecekapan tenaga ni sebenarnya membantu untuk kita pastikan bahawa permintaan tenaga dapat dikawal dengan lebih baik. Okey, bayangkan kalau kita semua sebagai pengguna ni menggunakan elektrik secara berhemah, secara cekap, secara jimat ni, penggunaan elektrik kita juga akan dapat dikawal semakin berkurangan untuk menjadi lebih cekap. Dan untuk makluman semualah, di Malaysia ni sebenarnya pihak kerajaan telah pun menjalankan satu inisiatif kecekapan tenaga yang kita namakan sebagai Pelan Tindakan Kecekapan Tenaga Negara, ataupun dalam bahasa Inggeris kita panggil National Energy Efficiency Action Plan. Program ini berjalan untuk tempoh 10 tahun. Dan untuk makluman semua, sepanjang 10 tahun ini kita telah pun menjimatkan kumulatif tenaga sebanyak 60,886 gigawatt jam. Itu untuk tempoh 10 tahun. Tapi kalau saya sebut 60,000 tu nampak macam tak boleh nak bayangkan. Gigawatt pun saya tak boleh nak bayangkan. Betul. Jadi 60,000 ni kalau kita tengok daripada dia menyumbang kepada pengurangan gas rumah hijau lebih kurang 35,000 kilotan CO2. Masih lagi teknikal, kalau kita comparekan pula 35,000 kilotan ni bersamaan dengan kalau kita tanam pokok untuk tempoh 10 tahun sebanyak 1.5 juta batang pokok untuk tempoh 10 tahun. Itu baru kita nampak. Banyak. Okey, menarik bila kita lihat bagaimana kecekapan tenaga ni boleh memberi impak besar kepada penggunaan elektrik negara. Jadi mungkin ramai antaranya saya jugalah yang ingin tahu apa sebenarnya peranan Suruhanjaya Tenaga dalam perkara yang kita bincangkan hari ini. Okey, Encik Rizauddin. Suruhanjaya Tenaga ataupun lebih dikenali sebagai ST telah beroperasi lebih 10 dekad. 10 dekad? 100 tahun? 2 dekad, maaf.
Satu dekat 10 tahun. Satu dekat, Dua dekat. dua dekat. So 20 tahun lah. So bermula pada Januari tahun 2002. Okey. So sebagaimana Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia, Suruhanjaya Security, Suruhanjaya Perkhidmatan Air Negara. So ST ini merupakan badan kawaslia bagi dua sektor utama, iaitu pembekalan elektrik dan gas berpaip. Gas berpaip, okey. Di Semenanjung Malaysia dan wilayah Persekutuan Labuan. Okey. Sabah Sarawak tak cover? Tak cover. Okey. Dia ada regulator sendirilah indicate. untuk kawaslia sektor tu. So setakat ni kita ada 3 akta utama yang kita kawaslia. Yang pertama dia Akta Bekalan Elektrik 1990. Yang kedua Akta Bekalan Gas 1993. Dan yang terkini Akta Kecekapan dan Konservasi Tenaga 2024. So akta ni dikuatkuasakan pada 1 Januari 2025 lah. So kami juga mempromosikan dan menggalakkan penggunaan tenaga secara cekap dan selamat. So atas dasar inilah kita berada di sini hari ini untuk berkongsi tip-tip penggunaan tenaga secara cekap, terutamanya di musim perayaan yang akan tiba nanti. Okey. So Cik Razali dah cakap tips kan. Tapi Cik Azrin, kita ni nak beraya kan. Kita nak balik kampung. Kita jimat-jimat juga. Tapi kalau boleh tu tak naklah kacau mood beraya tu kan. Tak naklah kurangkan keceriaan. So mungkin Cik Azrin boleh kongsikan macam tips-tips yang kecil yang kita boleh buat tapi kita masih boleh beraya dengan happy. Macam tu. Sebelum saya menjawab soalan tu, sebelum saya bagi tips tu, kita kena faham dulu. Tadi kita bercakap berkenaan dengan gunakan tenaga saya cekap kan. Tapi apa sebenarnya maksud penggunaan saya cekap ni? Jadi saya terangkan sedikit apa yang dimaksudkan dengan cekap ni. Sebenarnya bila kita kata penggunaan tenaga dengan cekap ni bermaksud kita menggunakan tenaga dengan kadar yang minima untuk kita menyempurnakan sesuatu aktiviti ataupun kerja. Ataupun secara, kalau kita tengok secara konteks lagi satu adalah kita nak pastikan bahawa tenaga yang digunakan itu akan memberikan dalam memberikan satu perkhidmatan ataupun aktiviti adalah kurang daripada sebelumnya. Bila kita jadi lebih cekap, itu maksud dia. Di sini kita boleh simpulkan bahawa bila kita guna tenaga secara cekap, bermaksud kita mengurangkan pembaziran. Tetapi ada 3 elemen penting kalau kita kata cekap tenaga ni yang kita kena pastikan bila kita buat suatu cekap tenaga ni dia tidak mengorbankan 3 elemen ni. Okey. Yang pertama, yang penting adalah dia tidak mengganggu ataupun menjejaskan keselamatan. Itu yang paling utama. Dalam kita contoh nak buat perkhidmatan ke apa ke, kita pastikan keselamatan paling utama. Yang kedua, dia tidak mengganggu keselesaan. Walaupun kita nak cekap tapi sepatutnya tidak mengganggu keselesaan. Sebagai contoh, daripada kita buka kipas kan musim panas atau buka aircon, kita kata nak jimat tapi kita tutup. Itu mengganggu keselesaan. Dia jimat tetapi dia tidak dia lari daripada definisi cekap tenaga. Betul. Okey, dan yang ketiga, dia tidak menjejaskan alam sekitar. Okey, so itu definisi. Sekarang kita pergi kepada tips juga. Tips-tips kecil. Saya rasa yang macam boleh dalam kita kelas tau. Macam tengah dengar lecture tau. Kita memang dalam kelas. Kita memang dalam Baik. kelas. Kalau bercakap dengan tips ni, paling mudah sebenarnya adalah kita ubah kita punya sikap penggunaan kita. Okey. Yang paling penting, paling simple paling mudah adalah kalau kita dah tak guna, kita tutup switch. Kita keluar daripada bilik, kita matikan switch lampu. Okey. Itu yang pertama paling mudah lah. Yang kedua, yang ini banyak orang salah faham. Okey. Sebab yang ini adalah kelengkapan yang sebenarnya guna tenaga paling banyak dekat rumah. Mana-mana rumah sekarang ni banyak yang guna pendingin hawa. Kan? Pendingin hawa. Jadi, cara kita gunakan alatan pendingin hawa ni, kebanyakan, contohlah. Kalau boleh saya tanya, Nazri mungkin kalau masuk rumah kan, buka aircon, terus set berapa suhu? Biasa saya 22-23 lah. Okey, 22-23 tu okey lah. Ada orang dia set terus paling 16. sejuk 16. 16. Okey, sebab dia ingat yang keluar ni 16 degree, 16 darjah Celsius sejuk. Sebenarnya bila alatan ni dibina oleh pengilang ni dia memang ada spesifikasi dia. Aircon yang akan keluar tu memang suhu dia sebenarnya lagi rendah. 6 degree, 6 darjah Celsius. Yang kita set 16 tu sebenarnya suhu bilik. Suhu bilik. Jadi bayangkan kat Malaysia ni dengan cuaca yang kita yang panas, boleh capai tak 16? Takkan mustahil lah. Mustahil lah. Jadi sebabkan itu kalau kita set 16, aircon kita akan guna tenaga yang banyak. That's why kalau macam tadi Nazri set pada 22, 23 kan. Jadi kalau kat rumah ni kita selalu salaskan antara 24 hingga 26. Untuk
keselesaan dan juga kita gunakan tenaga secara cekap. So saya berikan tips dua yang sebenarnya nampak kecil tapi impact dia besar. Okeylah, saya nak tanya Encik Rizauddin lah kan. Mungkin Encik Rizauddin ada tips-tips ataupun pesanan yang boleh dikongsikan untuk menjimatkan tenaga ni, bukan saja waktu perayaannya, mungkin boleh dipraktikkan dalam hari-harian yang biasa. Okey, bila tiba musim perayaan ini memanglah ramai yang akan sibuk di dapur menyediakan juadah, kuih raya semua. So jadi saya akan kongsikan tip-tip mudah kecekapan tenaga untuk diamalkan oleh orang ramai. So secara umumnya ada dua kategori langkah penjimatan tenaga ni. Yang pertama adalah no cost measure. No cost measure. Tak perlu keluarkan duit pun. Okey. So yang kedua medium and high cost measure. Okey. Itu kena keluar duit. Yang itu ada keluar duit sikit lah. Ada modal lah. So seperti yang Cik Azrin kongsikan tadi, no cost measure ni lebih kepada pelakuan harian kita. Attitude kita. Attitude kita, sikap kita. Okey. Dia tidak melibatkan sebarang kos tambahan tapi masih boleh memberi sumbangan kepada penjimatan tenaga sebanyak 5 hingga 10%. Oh. So antara langkah-langkah no cost measure yang boleh kita amalkan, yang pertamanya macam Cik Azrin cakap tadilah, kita tutup semua suis dan kelengkapan elektrik selepas digunakan. Tapi boleh tak saya nak tambah sikit? Betul ke orang cakap kalau kita tutup suis tu, make sure cabut plug tu. Ada perbezaan ke kat situ? Tak perlu cabut. Tak perlu cabut. Kita just tutup je. Kadang-kadang bukan benda macam tu, kadang-kadang mak-mak kita ada paranoid. Kalau macam dah tutup suis tapi cabut juga nak meyakinkan dia macam so maksudnya tak ada perbezaan lah dari ada segi perbezaan sebab tip tu sebenarnya daripada luar negara. Contoh dekat US, dekat EU, dia tak ada switch. Contoh dekat Indonesia pun tak ada Swiss. Kan? Bila masuk je plug terus dapat power. Come on, this is Malaysia. We have tapi Malaysia Kita ada ada Swiss. Betul. Okey, seterusnya. Selain itu kita tak boleh tinggalkan kelengkapan elektrik macam TV atau komputer dalam mode standby. Kerana ia masih lagi pakai elektrik lah. Betul. Kalau tutup habis lah. Tutup habis. Yang kedua pula tutup modem internet bila kita tak gunakan lah. Terutamanya pada waktu malam. Kalau boleh lah. Sebab kadang-kadang rumah ni ada CCTV yang connect to the modem, so tak boleh nak tutup. Tapi kalau tak ada, kalau tak ada kita boleh tutup je. Terutamanya pada waktu malam. Yes. Yang ketiga, kita boleh tutup tingkap pintu semasa menggunakan penyaman udara lah. Tadi Cik Azrin guna pendingin hawa. Betul. Penyaman udara pun sama lah. So kita tutup pintu tingkap supaya angin sejuk tu tak keluar. So ruang tu boleh disejukkan lebih cepat lah. So yang keempat, Cik Azrin dah sebut tadi, kita setkan suhu tu 24 hingga 26. Itu sweet spot lah. Sweet spot yang kita boleh set ke aircon kita. Betul. Okey. So itu antara no cost measure. Tapi kita nak tahu kan kalau kita nak go extra mile kan. So maybe kita boleh Cik Azrin boleh share juga medium ataupun high cost measure juga. Baik. Kalau kita tengok medium dengan high cost measures, nama pun ada cost di situ kan. Jadi bermaksud kita perlu mengeluarkan sedikit pelaburan. Kita ada medium, dan juga high. Kalau medium ni, kalau dekat rumah paling mudah lah sebenarnya kita menggantikan lampu kepada teknologi yang lebih cekap tenaga. Contohnya menggunakan lampu LED. Dia melibatkan sedikit orang kata pelaburan, tetapi kalau kita gunakan lampu LED ni, dia dapat menjimatkan sekurang-kurangnya 50% daripada penggunaan lampu. Tenaga untuk menggunakan lampu tu 50%. Itu yang pertamalah. Yang kedua, kalau kita tengok secara umumnya untuk makluman semua jugalah, di Malaysia ni ada kelengkapan-kelengkapan yang dikawal selia di bawah apa yang kita panggil sebagai standard prestasi tenaga minima ataupun minimum energy performance standard ataupun MAPS. Kita ada 10 produk yang dikawal selia di bawah MAPS. MAPS ini adalah satu standard yang menetapkan prestasi tenaga yang paling minimum. Maksudnya kalau nak dijual di Malaysia, kena cukup paling minimum, ini adalah standard dia. Kurang daripada itu tidak boleh dijual di Malaysia. Selain daripada itu, di bawah MAPS ni juga ada produk-produk yang kita labelkan. Label ni kalau tuan-tuan pergi ke kedai lah, mungkin Nazri Musim pernah nampak. Ada produk yang kita tampal label berbentuk kubah warna merah, ada bintang. Mula kalau di Malaysia sepatutnya paling minimum 2 bintang. Paling maksimum 5 bintang. Jadi di sini saya sarankan
untuk kalau kita nak tukar musim raya ni kan, tiba-tiba nak tukar beti sejuk lah, TV lah kan. Saya sarankan kalau tukar kelengkapan elektrik ni, pastikan beli kelengkapan yang berlabel 5 bintang. 5 bintang. Paling tidak pun 4 bintang lah. Tapi kalau saya sarankan 5 bintang 5 lah. bintang lah. Paling jimat. Jadi tips dia, lagi banyak jimat, lagi banyak bintang kalau kita tengok di produk tu, lagi jimat tenaga. Okey, saya rasa tips-tips yang Cik Rezaudin dengan Sangat Cik Azrin berguna. sangat bergunalah Untuk orang yang akan jadi rumah di mana tempat anak-anak saudara berkumpul, tolong praktiskan apa yang telah dibincangkan. InsyaAllah hari ini. nanti bil elektrik pun jimat, insyaAllah. Okay, kita nak berehat seketika. Kembali lagi dalam Borak Sini. Thank you so much Cik Azrin dan juga Cik Rezaudin. Okay. Terima kasih. Terima kasih. Kembali dalam Borak Sini.